R6. Tapi korang jangan risau. Macam banyak tapi R6 ataupun Y10. Rasa-rasa mana lagi sesuai untuk pemasangan dekat reinforcement? Jom tengok video ni sampai habis. So, first kali adalah R6. Diameter lebih kurang dalam 6mm je. Biasanya orang guna R6 ni untuk membuat stirrup, di mana besi R6 ni kita ikat pada bar utama, dalam tiang ataupun dalam beam. Besi R6 ni sesuai untuk projek korang yang ingin membina rumah yang bertingkat dan juga jambatan. Seterusnya adalah Y10. Besi Y10 ni diameter dia lebih kurang 10mm je. Walaupun daya tarik dia kurang daripada R6, tapi korang jangan risau. Dia masih kuat untuk korang yang nak bina projek seperti rumah kediaman ataupun korang yang nak bina jalan raya. Jadi kesimpulannya, besi R6 dan juga Y10 sesuai je mengikut projek pembinaan yang korang bina. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, follow dan share video di sini. Thank you.